Assalamualaikum dan salam sejahtera. Keputusan SPM 2024 telah diumumkan pada 24 April 2025. Calon-calon SPM telah hadir ke sekolah untuk mengambil slip keputusan masing-masing. Mari kita saksikan suasana di sekolah. Ibu bapa, pelajar lepaskan SPM tahun 2024 dan juga adik-adik yang adik-adik yang mula pada hari ini iaitu 24 dapat kos apa. Sebab kita ada analisis data yang kita perlu kumpulkan dan kita perlu maklum. Mohon berkat agama di sekitar Ahmad. So untuk semua batch 08, good luck untuk SPM. Sebenarnya SPM ni senang je, lagi okey daripada trial. Tak expect pun makan macam ni. Yang penting korang berusaha, lepas tu korang banyakkan doa. Okey, itu je. Okey, ucapan saya nak berterima kasih kepada semua cikgu-cikgu yang telah bercukur lumus mengajar saya dari A sampai ke Z sehingga saya boleh mendapat straight A. Dan harapan saya untuk SPM yang akan datang ni, batch korang perlu buat yang lebih terbaik daripada batch kami. Okey, itu saja. Untuk batch 08 yang akan ambil SPM tahun depan, good luck, buat yang terbaik and sentiasa doa sebab korang tak tahu result korang dapat berapa and kena sentiasa usaha. Okay, harapan saya untuk pelajar SMKJA yang lain, especially untuk batch 08, buat yang terbaik untuk SPM next dan cubalah kalahkan batch 07 kalau boleh. InsyaAllah korang semua boleh. Akak percaya dengan korang. Amin Rabbal Alamin. Terima kasih. Dan ucapan saya pula, saya tak expect lah saya dapat straight A. Sebab lepas saya exam SPM tu saya banyak nangis lah sebab paper saya tak dapat jawab betul-betul. Tapi hidup ni kena percaya dengan Tuhan. Kita yakin Tuhan akan bagi, kalau dia nak bagi, dia bagi. Rabbal Alamin. Terima kasih, itu sahaja ucapan saya. Harapan saya semoga saya dapat teruskan sambung SCCA selepas ini dan juga untuk rakan-rakan seperjuangan saya, semoga urusan dimudahkan, jalan terbuka luas dan harapan ucapan saya untuk adik-adik batch 08, semoga berjaya, jangan give up, usaha doa, usaha, istiqamah, tawakal. Harapan saya untuk batch 08 good luck. Tak payah nak couple single je, semua tu buang masa. Fokus saya belajar. Ucapan saya dekat adik-adik ko yang lain, good luck untuk your SPM. Untuk 08 lagi cepatkan dia punya SPM. Semoga dapat A yang lagi banyak daripada kita orang lah. Saya tak banyak pun tapi bolehlah. Okay, so untuk adik-adik di luar sana, saya ingin mengucapkan good luck, all the best. Jangan berputus asa. Keep fighting, carilah kawan-kawan yang suka belajar, okay? So, good luck. Zaman persekolahan, ku masih dihantui memori. Waktu kecil, waktu yang gemilang, waktu hati tak mau pergi. Alangkah indahnya dunia bila kita semua melangkah ke depan.
Semoga calon SPM 2024 terus cemerlang dalam peringkat yang seterusnya. Itu sahaja untuk liputan dari TV PSS Reko untuk kali ini. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Assalamualaikum. Stop.